Sesi bergambar. Macam mana perasaan Abang? Oh, sangat happy. Rampok. Yelah. Nak keluar ayah. Yelah. Kita ada kuih raya daripada Nabila. Okey, Nabila sangat sedap. Kita ada roti pita. Ni makan dengan nasi dah. Letak kat dalam nasi. Tu dia. Okay, mari kita menyambut selera di pagi raya. Jom guys, kita nak pergi kilang coklat. Jom, let's go. Kilang coklat yang paling famous tu. Kilang nama Ling. Malaysia pada pandai hari ni. Kilang tu kat belah sana, jom. Wah, semua berbaju Melayu hari raya Korban. Jom, Haidar cepat. Itu sampai yang tidak ini. Ha? Wah, gila macam jalan-jalan Kuala Lumpur ah. Tiba. Jom Haidar. Jom. Okey samping. Nak bela. Nak bela samping. Okey, jom Haidar, jom. Pegang. Nak pergi ambil gambar guys. Coklat. Kilang coklat belah sana ni kilang dia. Orang tak gambar ke tempat yang Semua stylo ya. Dah berbaju Melayu. Pelik wajah kita weh. Let's go. Ling coklat. Pelik orang. Ramai semua orang tengok. Oh, menggila untuk kita. Apa kat sini cari hot chocolate. Ya, hot chocolate ada kat sini. Hot chocolate. Air hot chocolate. Jom, kita pergi bergambar. Belaka pelik lah tengok. Jom, let's go. Welcome. Ling coklat. Tu coklat tu. Wah. Ling coklat. Ini yang ni guys. Melendeh-lendeh. Yo. Nampak tu dia punya tu. Ling coklat. Okey. okey. Lagi nak jilat. Jangan jilat. Sesi bergambar di kilang. Nak masuk, tak lepas kita bergambar. Kesilapan tu Okey, jom untuk bergambar. Okay, ready. Jom, ready bergambar. Let's go. Jom. Okey guys, kali ni kita masuk dekat dia punya tempat jual-jual. Nampak? Nampak? Macam-macam ada. Macam-macam jenis ada. Wah. Dan coklat dia. Nice, very nice. Macam-macam ada. Sebelah sana. Bawah. Yo. Tolak. Ambil coklat Yo, cari coklat yang baru-baru. Ni murah, ni kilo. Ya ke? Tidak. 100 gram. 100 gram bersamaan dengan 6,5 CFM. Okey. Harga 30 something. 30 something, right? Nombor kakak, tengok. Kenapa tu? Cakap. Wah, dah sekerandak. Besar gila.
Oh, gabung-gabung. Besar. Dia ada banyak. Besar ni coklat. Dia ada banyak dah. Saya apa saya? Link coklat famous dekat Europe. Lawa ni. Cantik buat hadiah, cantik. Tu apa beli? Tu nak beli coklat mana ni? Coklat ni ya. Tak payah ambil yang tu banyak-banyak tu. Nasi goreng. Dah. Oh ni nipis-nipis. Ni dah ke coklat ni. Dah satu dah. Sekarang ni Mama tengah pilih. Tunjuk sikit. Nampak? Tengah pilih coklat. Korang yang mana datang sini korang boleh campur Dia 100 gram 6.5 CHF. Persamaan dalam 5 tu dalam RM30 Malaysia. 100 gram. Boleh campur. Berapa gram? 500 gram. 500 gram. Darab dengan Banyak ni 500 gram. 500 gram maknanya RM6.5 ni darab dengan 5 lah. RM6.5 darab 5. Kena buka Google berapa? RM6.5 darab 5. 6.5. darab 5. Bukanlah. Darab dengan 5 lagi. 162. Okey tak okey? RM162. Okey lah. Dapat rasa semua. Dapat rasa-rasa. Betul. Ni apa punya ni? Bang dah rasa. Total 64 Swiss franc. Ni dia total. Tunjuk sikit. Okey, tu yang banyak bawah tu. Okey, berbala 64 darab dengan 5. Berapa? Alright guys, kita sampai dekat campsite yang terbaru dekat area Rainfall. So dekat belakang ni kita baru set up tempat. So dekat sini dekat dengan sungai guys. Jap tunjuk sikit dekat belah sana ada sungai. Jom kita pergi kat sungai belah sana. So ini adalah kita punya campsite yang terbaru. Tidur sini dalam 2-3 malam. Okey. Nice juga. Jom sekarang ni nak pergi ambil gambar dulu guys. Sebab Alan nak pakai baju raya. Kita seti gambar dulu. Jom let's go. Kita pergi dekat area tepi sungai. Wah, kat sini macam-macam mainan dia. Dekat belakang sana nampak dia belakang. Dia banyak aktiviti lah, tak macam campsite yang mula-mula. Tapi view gunung-gunung tak ada lah. So dah berkumpul kat sana guys. Wah, apa? Jom. Wah. Kita pergi photoshoot di area sungai. Memang steady. Boleh main sungai. Ada orang pula dah. Heidi tak sabar nak main sungai. Okey. Rest. Okey. Bang muka. Wah, ditik. Sini. Sekejaplah. Sini. Wah. Heidi. Ditik. Ada. Sekarang kami berada dekat Rainfall, Switzerland. Jom. Air terjun terbesar dekat Europe. Korang tengok Jom. Kita pergi dekat-dekat lagi. Sampai kat belah bawah. Let's go. Rainfall. Rainfall. Woi. Tengok sana. Besar gila weh. Sumpah besar weh. Gila. Air terjun dia. Wow. Weh, lawa gila mat. Kau boleh tengok belah sana. Memang cantik gila. Rainfall, air terbesar dekat Europe. Air terjun paling besar dekat Europe guys.
Oh, gila. Memang padu. Duduk dia. Panas ni. Okey ya? Okey. Serang sikit. Sekarang ni. Belah sini lagi dekat guys. Oh. Belah sini lagi padu. Rainfall. Yelah. Siapa datang Switzerland kena datang sini. Di Rainfall. Air terbesar. Besar view kau tengok tu. Gila pak. Alright guys, apa yang korang tengok kat belakang? Hei, memang gempak gila. Siapa yang datang kat Switzerland boleh pergi dekat Rainfall, Switzerland, air terjun terbesar dekat Europe. Korang tengok belakang. Dia punya ombak dia kuat gila weh. Siapa kalau jatuh, confirm takkan hidup. View memang lawa. Mana? Putro. Naik lift guys, naik lift. Mana yang lawanya? Itulah. Alau, tak lah. Biasa kan? Buat pandai tu lah. Okey, bang, korek bang. Korek. Itu dia. Aduh, pasti sikit ni. Okey. Siap ada bunyi Buang. Macam mana perasaan bang? Sangat happy. Ede. Korek lagi. Ede. Aduh, sini pasti banyak korek lah. Jadi kemainan pula lah. Gimana? Nak gimana? Main ni. Pusing. 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 Okey. Siap dah? Siap dah. Kita nak terjun ke bawah. Okey. Takut lah. Dekat papa. Tak takut lah. Laju lah. Tak laju. Pasal slow ya? Pasal slow. Cepat. Cepat. Suka. Next campsite. Dekat Lugano. Right? Ni betul-betul dekat tepi sungai. Dah settle kemah apa semua. Ni campsite yang ketiga dekat Lugano. Ada sungai. Teduh. Kat sini ada pokok-pokok. Santai. Cantik. Sungai sambil menghadap gunung. So kita akan tidur semalaman dekat sini. So esok kita akan gerak ke Milano. Nice. Cantik. Mandi sikit. Pak mandi ada 3 enam, 4, 5 bilik. Tak mandi. Cakap sikit Adik. Adik nak pergi mandi sungai. Jom ikut saya mandi sungai. Adik nak mandi sungai. Kotor lah. Ada burung. Burung ke ayam? Burung. Kro. Dia masuk. Nampak? Dia pun nak masuk juga. Kro. View memang cantik guys. Dia suka ke datang? Suka. Hati-hati. Dalam ni. Hati-hati. Tak boleh terjun lagi. Nanti kita try cari tempat yang boleh mandi. Kaki.
Kaki, mana ada kaki kat sini? Ha? Kaki tu bukan kaki. Itu bukan ikan, itu burung. Itu burung.